Assalamualaikum. Salam. Sabar. Wabilah. Info kan tadi. Jangan yang sabar. Baik. Alhamdulillah, hari ini kami daripada Kongres Indian Muslimin Semua Pahang dan rakan-rakan NGO semua ada hadir di sini pada ini. Tujuan kami berkumpul pada hari ini, kami mohon perlukan perkhidmatan doktor 24 jam di klinik kesihatan Mustakab. Memandangkan bila waktu malam ada kes kecemasan yang berlaku di area Mustakab lah. Sebab Mustakab ni penduduk pun puluhan ribu. Bila malam berlaku kecemasan, terpaksa pergi ke hospital Temelloh. Saya jemput Datuk Izzuan ni untuk menyerahkan memorandum memerlukan perkhidmatan doktor 24 jam di klinik kesihatan Mustakab untuk memudahkan urusan penduduk-penduduk ini, Datuk. Ini memorandum itu. Okey. Saya terima memorandum ini dan bagi saya permohonan dalam memorandum ini sangat munasabah. Dulu, klinik kesihatan Mustakab merupakan sebuah hospital dan mengambil kira kepadatan dan juga masalah kesihatan dalam kawasan Mustakab ini. Dia memang sangat memerlukan sebenarnya untuk doktor station 24 hours bagi memberi rawatan, terutama rawatan-rawatan kecemasan kepada penduduk Mustakab. Sebab mau nak pergi ke Hosyas, yang pertama Hosyas itu pun agak jauh, yang kedua Hosyas pun agak padat. Jadi saya rasa pembinaan sangat wajar dan insyaAllah saya akan panjangkan kepada pihak yang berkenaan bagi memberikan keselesaan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada masyarakat negara kita, khususnya untuk kawasan Mustakab ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak KIMA dan rakan-rakan NGO kerana prihatin terhadap perkara ini dan ini sebenarnya membawa suara masalah dan keperluan rakyat. Terima kasih.